أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-6 kita berpuasa dan ke-6 jugalah pada kita punya sesi modul 1 ni. Modul 1 ni seperti yang kita dah maklum, dia punya objektifnya ialah untuk kita boleh ada kemahiran asas mengenal dan menterjemah kalimah Al-Quran. Jadi bila kita kata kalimah Al-Quran tu apa yang kita maksudkan? Kalimah Al-Quran ni boleh dipecahkan ataupun untuk kita nak belajar mengenal ni, kita pecahkanlah dia kepada 3 kumpulan. Iaitu kumpulan harf, kumpulan isim dan kumpulan fi'il. Kita dah belajar kumpulan harf. Selain daripada dalam ni macam diagram ni saya yang tuliskan, tapi sebenarnya kalau kita nak rujuk semula untuk kita baca ataupun kita ulang kaji kita boleh pergi pada muka surat 2 noh. Muka surat 2 ni ada siap-siap dah. Jadi macam ceritakan lagi. Cuma dia dalam bentuk ayat-ayat ataupun frasa lah di sini. Perlukan kata nama ni semua sama juga apa yang saya tulis tu. Jadi sebenarnya tujuan saya tu tak naklah pelajar-pelajar ataupun sahabat-sahabat semua kena tulis. Maksudnya saya selalu directkan kepada muka surat ini. Maknanya kalau ini macam kita punya homepage lah ataupun kita punya map tu, road map kita sekarang kat mana. Kita dah habis sebenarnya. Maksud bukan habis tu as in kita dah cover untuk topik harf ni. Iaitu harf ni ada 2 jenis, kata tugas, kata sendi dan contoh-contoh dia tu yang kita dah kaji dah. Apa dia punya tugas, apa dia punya, macam kata sendi ni pun apa tugas dia. Dia tak ada tugas mengubah baris tapi ada tugas dia macam dalam kita punya table yang saya buat tu. Ni berdasarkan apa yang kita dah cover lah no. Sekejap. Harfun nasab. Banyak juga kita buat. Jadi semalam kita belajar kata sendi dan kita buat latihan. Kata sendi ni lebih kepada menghubungkan idea, menghubungkan ayat, menghubungkan kalimah ataupun sebagai tanda baca dalam Quran. Bila kita baca Quran kan dia tak ada koma, tak ada titik, tak ada huruf besar, tak ada huruf kecil. Dekat situ nanti membantulah kata sendi tu. Kita nak wakaf, kita nak ibtidak bila kita membaca. Jadi sekarang hari ini kita akan masuk kumpulan kalimah yang baru. Kita akan berkenalan dengan kumpulan isim. Isim adalah, kalau senang cerita, dia ni kata nama. Isim ialah kata nama. Apa maksud isim ni kalau kita cerita pasal nahu, tata bahasa Arab? Dia ada nilai makna tetapi dia tidak mempunyai nilai makna tapi tidak terikat dengan masa. Dia tidak terikat dengan masa. Maksudnya dia hanya menamakan. Dia bukan macam kata kerja lah. Tu beza dia. Tidak terikat masa. Kita tak boleh cakap telah buku oleh ia. Dia tak kena. Dia tak boleh cakap telah buku ke. Dia mencakap sebuah buku. Buah buku. Okay, kita balik semula kepada muka surat 2 tadi. Kita punya muka surat homepage. Kalau muka surat homepage kita ni, kita cerita kat sini. Dia punya keterangan. Dia tidak terikat dengan masa. Dan isim ialah kata nama atau kata nama khas yang mempunyai maklumat jantina dan bilangan di dalamnya. Maklumat jantina, maklumat bilangan tu untuk siapa? Untuk manusia, haiwan. Maknanya kata nama lah dia menamakan
manusia, menamakan haiwan, menamakan tumbuhan. Dan maklumat jantina, maklumat bilangan tu semua terdapat dalam satu kalimah. Bayangkan ini satu kalimah. Macam tu satu perkataan tapi dia dah siap-siap dah ada menunjukkan tanda-tanda untuk kita kata nama dia am ke, nama dia has ke, macam tu. Dia nama am atau nama has. Kalau dalam bahasa Melayu, biasanya kata nama am, kata nama has tu macam mana ditulis? Kata nama has ada huruf besar kan? Kan betul tak? Ada huruf besar ataupun kata nama khas nama orang. Nama Fir'aun contohnya. Even nama Fir'aun pun kita tulis F tu huruf besar. Tapi dalam Quran ni tak ada. Jadi adalah kita akan belajar lah nanti. Macam mana kita boleh bezakan am dengan has. Apa pula yang menunjukkan jantina. Apa pula tanda-tanda yang menunjukkan bilangan. Yang tapi semuanya tu terdapat dalam satu kalimah sahaja. Jadi kalimah isim dia ni pula menamakan manusia. Contoh Maryam, Nabi-Nabi. Tapi yang kita faham ni, kita nak fahamkan konsep dia. Semua perkataan Maryam, Nabi-Nabi ni contoh ni, semuanya yang kita maksudkan ni dalam bahasa Arab, yang dalam Al-Quran. Jadi ada isim yang menamakan haiwan, lembu betina contohnya. Baqarah, unta, jamal, contoh macam itulah. Tumbuhan, benda, tempat, masa, konsep. Kalau konsep ni mungkin maksud dia idea ke pemikiran pun termasuk bawah konsep. Ya? Macam konsep apa? Kemerdekaan contohnya. Peristiwa. Peristiwa ni kemerdekaan. Kalau konsep tu macam keimanan contoh. Macam itulah. Sifat. Sifat pun kalau dalam bahasa lain mungkin dia termasuk dalam kategori perkataan yang berbeza. Tetapi dalam bahasa Arab, sifat termasuk bawah isim. Dia dianggap dia adalah isim juga. Contoh kita kata pengasih, bersih, contoh kat sini. Apa lagi sifat? Semua orang boleh namakan dah. Kita bukan, kita sihat, sakit, itu pun adalah sifat juga. Dia adalah kata nama. Kemudian kata nama bukan sekadar satu kalimah. Boleh juga terdiri daripada frasa. Maknanya gabungan dua atau lebih isim. Contoh kitab Allah ataupun lembu yang sihat. Kita nampak macam ada tiga kalimah ni. Tapi dalam bahasa Arab tu maknanya ada dua lah. Ada dua isim bergabung menjadi frasa. Memberikan maksud yang satu. Ataupun dia walaupun dia dua kalimah ataupun gabungan isim dia tetap merujuk kepada satu perkara. Itulah. Baik, hari ini kita akan belajar macam mana kita tahulah sekarang kita faham konsep isim dalam bahasa Melayu. Tapi macam mana kita nak kenal isim daripada dalam bahasa Arab ni, especially dalam Quran. Sebab kita kan nak faham Quran, macam mana nak kenal isim. Jadi kita pergi dulu kepada bahagian pelajaran ini iaitu muka surat 16. Betul tak muka surat 16? Betul. Muka surat 16. Buku kita, kat buku kita tengok muka surat 16. Isim dan tandanya. Isim ialah kata nama dan ia tidak terikat dengan masa. This is very important lah. Nanti macam mana, kenapa penting Sebab kita tak nak orang terjemahkan kata nama macam kata kerja. Macam itulah. Kalau terjemahan dia patutnya peringatan tapi dia terjemah mengingati. Jadi tak kenalah. Dia tak kena dari segi maksud dia kurang tepat. Okey, yang berikut ialah empat tanda yang jelas untuk isim iaitu dua pada awal kalimah, pada awal perkataan itu dan dua pada akhir kalimah. Maknanya kalau kita nampak satu kalimah, okey, contoh dekat tengah ni. Sekarang ni tengok skrin. Jangan tengok muka saya. Tengok dekat skrin tu. Maksudnya kalau ni kan isim, ni nampak ni satu kalimah. Jadi kita akan lihat apa yang ada di awalnya. Apa yang attach kepadanya ataupun sebelumnya. Dan kita akan tengok juga tanda yang di akhir perkataan tu. Okey, dalam contoh di sini ialah perkataannya ialah kitab, kitab. Jadi tanda yang pertama kita tengok dulu pada table kita ni yang belah kanan tu iaitu kita melihat tanda pada awal kalimah. Okey, contoh nombor 1, tanda pertama alif lam. Kalau ada alif lam di awal perkataan tu tadi,
maknanya perkataan ni isim. Itu salah satu tanda. Okey? Macam saya buat macam ni, alif lam. Kita kata di awalnya ada alif lam. Okey, macam mana rupa dia? Macam ni contohnya. Al. Alif lam ni kita kadang-kadang kita dalam Quran kita jumpa dia ada tanda macam tu kat dalam tulisan tu macam tu. Ni maknanya hamzah wasal. Hamzah wasal ataupun alif lah pun boleh juga. Hamzah wasal al. Jadi baca dia al-kitab. Okey. Jadi bila ada al tu, maknanya dia tu isim. Tanda yang pertama. Okey? Dapat? Yang tu. Ada banyak lah. Cuba ada tak perkataan just come to your mind bila sebut al? Ar-Rahman, Al-Ghalib, Ar-Rahman. Okey. Betul juga tu. Walaupun Ar-Rahim. okey, betul. Jadi itu isim. Kadang-kadang kita rasa tak dengar pun alif lam tu. Okey, itu bergantunglah pula pada pengetahuan kita tentang alif, macam alif lam, kita panggil apa? Alif lam apa tu? Alif lam yang lam tu digugurkan. Alif lam syamsiah. Ar-asyah. Kan macam tu. Jadi ar-rahim contohnya. Dia dah sambung macam ni. Kan? Tapi alif lam tak Cikgu, dengar. Alhamdulillah boleh ke? Betul lah. Alhamdulillah tu isim lah tu. Oh, Betul. Quran. Okey, tanda isim. Tu maksudnya tanda isim. Okey. Jadi seterusnya kalau depan dia ada harfu jar. Kalau di awalnya ada harfu jar pun itu menunjukkan tanda isim. Jadi macam mana contoh dia? Contoh dia ada min dekat depan ni. Ataupun huruf jar tu bukan semestinya min. Ini bagi contoh saja. Dia ada juga yang lain kan? Kita dah belajar min, ila, an, ala. Contoh saya buat yang ala pula. Ala, kitabi. Contohnya. Tu maknanya, isim lah tu. Kalau kita nampak ada harfu jar, bererti kalimah tu isim. Kita tak nak kita ikut kita punya faham tu tau. Maknanya kita tak boleh cakap. Tapi kan kitab kan kata nama. Kita jangan terus pergi situ dulu. Kitab kan buku, maksud dia buku. Kitab kan maksud dia kitab. Tentulah kata nama. Kita jangan ikut kita dulu. Kita ikut tanda dulu apa yang ada. Ya. Contoh min. Disambung. Min kitab. Maknanya kitab tu isim lah. Begitu. Kalau perkataan lain, huruf jar yang lain, sama juga. Ada je huruf jar, maknanya selepas tu ini adalah isim. Kemudian dua tanda di akhir. Okey, dua tanda di akhir macam mana? Contohnya ada baris kasrah. Yang ketiga baris kasrah. Maknanya di attach kat sini. Kitabi. Al-kitabi. Kalau al-kitabi, isim. Sebab ada dua tanda. Tapi kalau tak ada al, kitabi. Pun maknanya perkataan tu isim. Okey. Seterusnya nombor 4. Kalau ada apa? Tak ada pun harfu jar tapi kita nampak dia tu kitabun contohnya. Isim. Asal ada tanwin saja, isim lah tu. Ni tanda di akhir. Tanwin tak mungkin ada dekat tengah-tengah. Kalau ada tanwin maknanya itu pengakhiran kepada kalimah tersebut. Kalimah isim je yang ada tanwin. Kitabun ataupun kitaban. Kitaban. Kitab. Maknanya isim lah tu. Ataupun kat sini kitabin. Isim lah juga. Ini tanda isim. Ada 4 tanda ni yang kita tengok ni. Tetapi yang boleh ada maksimum lah antaranya yang ada tanda-tanda dekat sini. 1, 2, 3, 4. Yang boleh ada maksimum 3 je. Kerana nombor 1 dengan nombor 4 dia tak boleh sekali. Maknanya kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Tak akan ada tanwin. Tanwin, no tanwin here. Tak boleh jumpa lah. Mana alif lam dengan tanwin, they never cross. Kalau kita terbaca macam tu, sebab tu kadang-kadang kalau cikgu-cikgu kita tegur kita baca, kita terbaca salah baris tu boleh clear lah kalau tahu. Alif lam dengan tanwin cannot be together. Dia tak akan boleh sekali. Ni salah. Kalau ada alif lam, lepas tu ada tanwin pula. Jadi bukan isim lah. Jadi kalau isim,
dia mesti kalau alif lam dengan tanwin ni salah satu. Tapi boleh tak satu perkataan, contoh saya buat macam ni. Nanti kita tengok contoh kat bawah tu pun ada. Okey, alif lam. Lepas tu depan dia ada juga harfu jar. Okay, harfu jar kat depan. Min. Minal kitab. Lepas tu ada baris kasrah. Boleh tak? Boleh. Maknanya ni isim lah ni. Ada 3 tanda dia. Min, alif lam dengan baris kasrah. 3 tanda. Salah satu pun boleh. 3 boleh. Ataupun kita jumpa ada kitabi saja. Isim ke bukan? Tak ada min, tak ada alif lam, tak ada tanwin. Ya, ni isim juga. Ni tanda isim juga. Dapat? Faham Okey, cuba kita pergi kepada contoh. Kita tengok contoh satu-satu. Okey, soalan saya ialah mana satu isim? Macam mana isim? Ada ismi. Jadi maknanya kat sini kita buang ni. Kita buang pula Bismillahi berarti ismi ni satu kalimah. Kalimah isim. Dia isim. Kenapa kita kata dia isim? Sebab ada tanda. Iaitu ada B di awalnya ada huruf jar. Lepas tu di akhirnya pula ada kasrah. Di awal ada harfu jar dan di akhir ada kasrah. Macam Allahi, lafzul jalalah. Kita tahu. Itu kan nama Allah. Mestilah isim. Betul juga. Yang tu memang betul. Tetapi macam saya kata tadi, kalau boleh kita sekarang tengah belajar tanda, objektif kita, mestilah kita cubalah kenal tanda tu. Okay. Allahi dia isim dengan tanda dia ialah alif lam dan juga kasrah. Dia ada 2. Walaupun dah ditandakan, kita ni tengoklah. Kita tengok Okey, Ar-Rahmani. Apa tanda isim yang menyebabkan kita kata Ar-Rahman ni isim? Sebab apa? Alif lam. Ya, di awalnya ada alif lam. Di akhir ada Kasrah. kasrah. Okey, kasrah tu dekat bawah ni ke kat bawah mim tu? Bawah nun ke Mim. bawah mim? Ar-Rahmani. Ni, bawah mim, bawah nun. Tu yang kita kena kenal. Tapi tulisan dalam Quran kadang-kadang nampak macam lari. Ini perkataan ni kita dah tahu. Tak okey lah kan? Tapi maksudnya ada setengah-setengah perkataan tu. Cara tulis lah. Dia tariknya huruf tu bagi cantik ke. Jadi nampak macam tu. Ar-Rahimi. Alif lam. Alif lam. Tanda di awalnya. Tanda isim dia ialah alif lam. Lepas tu kasrah. Di awal ada alif lam dan di akhir ada kasrah. Okey. Cuba tengok ni tadi. Kadang-kadang ada satu je tanda. Okey, contoh macam Al-Kitabu. Ada berapa tanda isim tu? Satu je. Ada satu je alif lam. Tapi bermakna dia isim juga walaupun ada cuma satu je tanda. Kitab itu. Terjemahan dia kitab itu. As-salata. As-salata. Ada alif lam. Satu. Solat itu. Al-ijlah. Ada alif lam. Lembu, anak lembu itu. Kenapa tambah itu tu belum belajar lagi. Sekarang ni tapi ikut je dulu. Nanti kita akan belajar kenapa ada itu, ada yang tak ada itu. Macam itulah. Ada orang dia suka benda macam challenge sikit, deductive method. Belajar secara melihat clue. Macam detektif gitu kan. Al-ardi. Al-ardi. Jadi ada 2 tanda kat sini. Kokohlah sangat. Ni isim lah ni. Jadi macam terjemahan kita tak bolehlah membumikan. Terjemahan kita mestilah bumi itu. Sebab dia isim, kata nama. Kan sekarang ada istilah baru. Membumikan, melangitkan. Dulu tak pernah dengar cakap macam tu. Tapi sekarang banyak orang cakap. Jadi macam mana dapat membumikan tu? Ada tak perkataan bumi? Kalau dalam Quran, perkataan bumi tu ialah dalam bentuk isim. Boleh tak kita kata membumikan? Tengok pada konteks pula. Itu maknanya bahasa Melayu. Jadi kita terjemah sebab kita baru belajar perkataan membumikan. Wah, kita nampak je kita tahu bumi je kita kata membumikan. Tak tepatlah pada terjemahannya, ya. Baik. Sawaun.
Tanwin. Tanwin. Nah, tanda dia satu je, iaitu tanwin. Tanwin tu tak kisahlah huruf apa pun, asal dia tanwin. Tak kisahlah tanwin tu sama ada kalau nun tu macam ni, yang macam ni ke, tanwin tu yang macam 99 ataupun 69, ada orang sebut itu kan, ataupun macam ni, dia masih tanwin. Tak kira lah kalau dia begini ke ataupun dia selari ke, tu masih juga tanwin. Ya? Jangan tanya saya nama dia apa. Tanwin yang sengit. Nah, ni tanwin sengit. Saya cakap sengit je. Baik. Hudan. Ni pun isim. Walau tanda dia tanwin. Begitulah yang lain-lain tu. Yang tu terjemahan dia sawaun sama. Hudan petunjuk. Kita tengok bawah ni. Lagi contoh. Banyaklah contoh ni. Okey, macam perkataan bil akhirati. Ada berapa tanda isim tu? Untuk perkataan tu ada 3, iaitu harfu jar, lepas tu ada alif lam dan di akhir ada kasrah. Jadi 3. Jadi perkataan yang kita nak tentukan dia tu isim ke bukan tu yang ni lah. Akhirah tu. Okay? Jadi dia ni isim. Sebab apa? Ada alif lam. Tapi kalau baca memang kita akan ambil semua ni lah. Tak boleh tinggalkan pula bil akhirah kan, baca habis. Kadang ada orang nak baca dia tinggalkan bi, dia tinggal al, dia ambil akhirah aja. Baca Quran tu. Tak kena lah tu. Pada bacaan pun kena belajar lagi. Al-muflihuna. Ada alif lam, tanda dia alif lam. Orang-orang yang memperoleh kejayaan itu. Risyawatun. Ada tanwin. Ada tanwin. Rasulun. Ada tanwin. Baqaratun. Ada tanwin. Qulubun. Tanwin. Itu tanda. Okey. Yang ini yang dimaksudkan dengan bil ghaibi ni sama macam di atas ni tadi, hari akhirat. Jadi kepada yang ghaib itu ada 3 tanda. Satu huruf jar, di awalnya ada 2 tanda lah, huruf jar dengan alif lam, dan di akhir ada kasrah. Sebenarnya kalau kita perhatikan, bila ada harfu jar, yang akhir tu mesti kasrah. Jar majrur. Okey? Jadi macam tu. Min qablikum. Ni ada huruf jar. Ini baris kasrah dia pada frasa yang kedua, frasa ni. Okey, contoh ada berapa kalimah? Ada 3 kan? Min 1, qabli 1. Jadi perkataan yang kita nak tentukan dia tu isim ke bukan ni, qabli ni lah. Untuk hari ni yang kita sedang belajar ni. Jadi huruf jar, di awalnya ada huruf jar dan di akhirnya ada kasrah. Jadi kalau kita terus pergi pada kom tu tak nampak. Kita tak perasan. Macam itulah. Okey, jadi terjemahan dia daripada sebelum daripada kamu. Ini frasa nama. Maknanya ada gabungan 2 isim. Tapi buat masa ni sebab kita baru belajar nak kenal, kita tak kenal lah lagi satu tu. Dia ada 2 isim. Gabungan qabli dengan hum. Jadi kat sini, kalau kita nampak kita pisahkan tu, min. Min qablikum. Jadi tanda untuk qabli tu. Qabli ni, tanda dia ada di akhir ada kasrah. Di awal ada harfu jar. Okey. Macam tu je lah. Kalau frasa. Banyak frasa kita akan jumpa banyak dalam Quran. Tapi saya tak tahu lagi macam kum tu kenapa pula dia isim. Tu belum tahu, belum masuk lagi. InsyaAllah itu pelajaran yang berikutnya. For now, saya bagi tahu. Maknanya frasa tu tang mana? Okey, kita pecahkan. Satu, bi ayatina. Ada huruf jar bi. Maknanya selepas itu mesti isim. Macam tu je lah. Jadi kita tengok. Nina potong. Ayati. Ini yang dibulatkan pada baris kasrah tu. Okey? Nampak? Dia punya macam tu lah. 2 tanda. Sam'ihim. Ni nampak 2. Perkataan ni banyak ni dalam Quran. Saya rasa macam hampir semua. Ada tak siapa yang tak tahu, tak kenal langsung him ke kum ke na tu,
tak boleh relate langsung. Saya Boleh rasa sikit. semua dah tahu kan. Macam tahu sikit lah. Paling tidak pun kum tu macam kita tahulah dia kum. Assalamualaikum. Sebab kita selalu sebut tu. Kalau Kamu. na tu kita selalu cakap ya Rabbana, Rabbana. Ke kita tak cakap dah Rabbana, Rabbi. Kita selalu cakap my God, oh my God. Okay. Jadi macam itulah sebenarnya lafaz kita tu. Kita cakap ya Rabbi. Rabbi tu dua Kalau lah. orang cakap OMG. Sekarang dah pendek lagi. OMG je. Atheist pun sebut OMG juga. Sam'i. Okay, ni macam Sam'i ni maknanya ada dua kalimah. Mana satu isim yang kita sedang belajar ni? Yang inilah Sam'i tu isim sebab ada tanda kasrah. Dan dia pula adalah frasa nama, gabungan dua isim. Ghairil maghdubi. Ini frasa tapi terpisah pula. Senang lagi nak nampak lah. Maknanya ghairi satu kalimah isim. Al-maghdubi satu kalimah isim. Ghairi ni macam mana kita tahu di isim? Sebab dia ada kasrah di akhirnya. Tahulah kita di isim. Al-maghdubi macam mana kita kenal dia tu isim? Ada alif lam di awal dan juga di akhirnya ada kasrah. Okey. Baik, cuba kita buat latihan. Latihan dia pun Ya tadi latihan. tu. Sorry teacher. Yang frasa akhir tu ghairil maghdubi. ada dua isim. Ada dua isim. Frasa nama kan gabungan dua isim atau lebih. Maknanya gabungan isim je lah. Ni Ghairil tu frasa. satu. Satu isim. Lagi satu kita tengok warna. Kalau mula-mula ni kita macam belum nampak tu kita tengok color. Kalau hitam semua tu isim lah tu. Okay. Kalau ada hijau, maknanya ada harf. Harf apa ya kat depan tu menunjukkan, memberitahu kita yang selepas tu isim. Harfu jar. Kalau harfu nasab tak semestinya lah. Tak nampak ghairi tu satu. Tak nampak ghairi ni satu. Sebenarnya dia satu lah. Tu baris kasrah. Dia berpisah juga kan. Macam dulu tak nampak, hari ni nampak. Alhamdulillah. Dapatlah belajar satu benda baru. Kalau yang dah banyak kali tu, macam baru kadang-kadang banyak kali juga belajar. Tapi hari ni baru perasan satu perkara lain pula. Macam itulah. Okey, latihan 8. Tanda isim. Bulatkan tanda isim yang jelas pada kalimah-kalimah seperti contoh di bawah. Semak dan terjemahkan secara lisan bersama guru. Okey, contohnya Allahu. Okey, bila kita jumpa kalimah macam ni, kita tak cakap, kita jumpa Allah, kita nampak Allah, kita sebut lafzul jalalah. Maknanya bila kita jumpa nama Allah, yang ni lah, yang lafaz dia Allah. Jadi kita sebut lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Tulis Arab dia macam itulah. Ni pun frasa nama juga. Lafaz yang mulia. Lafaz daripada segala kemuliaan. Cerita. Bagi. Okey, Allahu. Okey, apa tanda dia? Ada alif lam. Jadi ni adalah satu nama, satu isim. Okey, terjemahan dia tak payahlah lagi kita tak tahu. Kita tahu dah lah. Semua dah tahu. Allah. Jangan malu nak sebut Allah. Ada orang malu nak sebut Allah. Kita nampak yang kita terjemah tu Allah, Allah lah. Tak payah tulis Tuhan. Macam kalau Allah tu memang lafaz tu patutnya Allah. Okey, summun. Okey, ni apa tanda dia? Tanwin. Tanwin. Okey. Terjemahan dia? Orang-orang yang peka. Orang-orang yang peka. Tengok tu, satu je kalimah isim bahasa Arab. Tapi terjemahan kita ada 3 kalimah. Orang-orang yang peka. Ada siapa pernah guna lafaz ni, perkataan ni untuk menghalau anjing? Kalau takut. Kalau takut, sumum bukum. Tak ada kan? Alhamdulillah. Tak ada, tapi pernah dengar orang guna. Saya lah tu, guna masa saya kecil dulu. Orang ajar saya macam tu. Orang tua-tua ajar kita. Kalau takut,
Cakap nampak anjing lalu je sumum bukmun. Ada Tahu dalam benda. surah Al-Baqarah kan? Ya. Dan ada surah lain pun ada. Tapi maksud dia orang yang pekak. Agaknya kena pula. Ya. Bukmun tu apa maksud dia pula? Orang yang buta. Bisu. Orang yang buta. Ni pekak orang-orang yang bisu. Bukmun. Omyun orang-orang yang buta. Sumun bukmun. Tu. Okay. Maradan. Kalau boleh sebut dengan saya dah. Masa kita belajar ni, bila kita nak kenal tanda tu, kita jangan wakafkan. Maradan. Jangan dulu. Kalau kita nak wakaf, kita buat juga dua-dua. Maradan. Jadi dia ni, tanda dia apa? Apa tanda isim dia? Tanwin di akhir. Jadi apa terjemahan dia? Suatu penyakit. Suatu penyakit. Okey, Rabbuna, dia tak nampak tanda isim yang jelas. Okey, tadi rubrik dia kata bulatkan tanda isim yang jelas. Bukan ikut kita punya skemata, kita punya pengetahuan, tapi kita nampak dan kita boleh sebut ada tak tanda isim yang jelas. Tak ada. Jadi kita terus bulatkan. An-nasi. Alif lam. Ada dua tanda iaitu ada alif lam dan juga kasrah. Manusia. Alhamdulillah. Macam mana jawab dia? Tak dengar pun. Manusia itu. Manusia itu. Tak, saya bersin tadi. Saya kata Alhamdulillah, saya tak dengar pula. Doa. Doa Tak lah. dengar Doa teacher kalau kat saya bersin. tak dengar Yarhamkillah. Lepas tu saya pun jawab. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Okey. Kan dapat belajar doa tu. Alhamdulillah. Saya kata Alhamdulillah. Kalau dengar orang bersin, yang ajarkan kita doa bersin ni pun siapa? Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam. Itu lafaz yang mula-mula Adam. Jadi benda tu dicerita kepada Nabi SAW lah. Maknanya dalam tafsir semua kan, perkataan pertama bila sampai nyawa tu, soul tu sampai pada hidung, sampai kat dia, tekak dan hidung. Lepas tu Nabi Adam terus bersin. Atau Allah kata, kul, Alhamdulillah. Lepas tu Nabi Adam pun sebut Alhamdulillah. Lepas tu Allah jawab. Maksudnya dia kata Alhamdulillah, yarhamukallah. Lepas tu Allah ajar pula, yahdikum. Tapi dengan Allah tidaklah. Maknanya lepas tu Nabi ajar kita, jawapan dia pula, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Okey, ala hudan. Ala hudan. Kita nak bulatkan apa? Sebab ada huruf jar ala dan ada tanwin. Jadi kan kat sini, kalaupun ada harfu jar, bila ada harfu jar je, walaupun selepas dia tu tak baris kasrah, maknanya kita tahu dia ni tetaplah adalah isim. Tahulah kita hudan tu isim. Apa terjemahan ala? Atas. Okay, kalau tak ingat, masa ni bolehlah buka muka surat masa kita belajar harfu jar. Atas, hudan, petunjuk. Ataupun kita kata suatu petunjuk. Boleh juga. Azabun. Isim ke bukan? Isim. Apa tanda dia? Tanwin. Apa terjemahan dia? Azab. Suatu Siksaan. azab ataupun suatu siksaan. Itu. Tak, ada suatu. itu. Kalau ada suatu tak boleh ada itu. Dia tak ada alif lam. Dah belajar lagi. Betul. Ad-dalalah tu didaktif lah tu. Pandai dah. Ad-dalalata. Ni apa? Alif lam. Ada tanda dia. Alif Kita lam. bulatkan tanda yang jelas iaitu alif lam. Jadi apa maksud dia? Ada satu je tanda. Iaitu terjemahan dia? Kesesatan itu. Okey. Mir rabbihim. Ada berapa tanda? Kita potong dulu. Ada dua. Satu harfu jar min dan lagi satu ada kasrah. Bukan kasrah, kasrah.
Nanti jadi causeway. Kasrah. Kasrah. Kasrah tu. Okey. Kasrah. Mirabbihim. Jadi terjemahan dia? Dari Daripada Rabbihim. mereka, Tuhannya. Tuhan mereka. Betul? Tuhan mereka. Tuhan bagi mereka. Tuhan bagi mereka. Alright. Al-akhiri. alif lam Ada dua tanda kan? Ada alif lam dan juga baris kasrah pada ri tu, pada ra tu. Baris kasrah pada ra. Jadi terjemahan dia akhir Hari akhir. yang kemudian. Yang akhir. Boleh, yang akhir boleh. Yang kemudian. Ataupun kemudian. Ni bukan kemudian summa. Dia perkataan tu sendiri maksud dia yang akhir, yang kemudian. Kalau yang akhir tu yang Yang ni boleh. tak ada itu lah teacher. Ada. Boleh. Oh, bukan pengakhiran. Pengakhiran. Boleh juga. Pengakhiran itu. Pengakhiran pun boleh juga ke? Pengakhiran. Dia ni masdar ke bukan? Tak apa. Yang akhir ataupun yang kemudian itu. Selalunya dia ni yaumul akhir kan? Yaumul akhir. Atau al-akhirat. Boleh juga. Nanti tengok konteks benda tu. Jangan dibebankan sangat dengan perkara tu. Benda ni satu kalimah saja. Kita pun nak kenal saja. Kalau kata salah ke, terkurang ke, itu kita tak letak, don't worry. Okay. Umyun. tanwin Satu tanda iaitu tanwin. orang yang bisu Orang-orang yang buta. Orang-orang yang buta. Orang-orang yang Buta. buta. Okey. Ni macam mana? Alimun alif lam tanwin Alif lam dengan dohma. Tak ada. Kalau alif lam dia tak boleh ada Tak boleh. tanwin. Ini tanwin. Ini tanwin Ini saja. bukan alif lam. Okey. Tanwin sahaja. Tapi ni bukan alif lam. So kita salah baca lah. Dia Kalau kita satu sebut perkataan. dia satu kalimah, betul. Yang kalau ada alif lam pun satu kalimah, tapi ni hurufnya hamzah, dia bukan alif. Oh, Remember? Hamzah kalau duduk atas alif pun hamzah, dia duduk seorang-seorang pun hamzah, dia duduk atas waw pun hamzah, dia duduk bawah alif pun dia Ya hamzah. pun hamzah. Atau ya Kalau pun duduk hamzah. atas ya pun hamzah. Okey? Jadi Jadi dia hamzah. ada hamzah Yang ni hamzah. Apa maksud dia? orang yang beralim beriman Orang-orang yang Pedih. Ini alim, sifat yang pedih. berilmu Yang pedih. Bukan. Yang pedih. Azab yang pedih. Alim Pedih. yang pedih. Yang itu ain. Bukan hamzah. Oh, okey. Nampak tak? Sebut Kalau je kita sama tak sama. Sebab tu masa belajar huruf tu jangan marah kalau cikgu tegur. Sebut Itu betul ain. Bukan kita orang Melayu memang susah sikit bab ain tu. Ain tu Ain. kat mana? Kalau alimun, itu baru alim. Alimun, orang yang alim. Dia kalau alimun. Alimun. Okey. A dengan A dengan A dengan A. Perhatikan dan beri tumpuan lebih sikit bila mengaji tu, belajar tu ya. Okey, yang pedih. Dia sifat. Kalau kita kata pedih je, tak nampaklah sifat tu. Boleh juga. Alaihim. Ke atas mereka. Apa yang isim? Mana dia isim? Al-Rojah. Ala. Apa yang isim? Tu tak dengar cikgu cakap apa. Tak ada isim. Ada isim. Him lah isim. Him ni isim. Oh, hitam. Kali Sebab hitam. satu kali hitam, betul. Dan juga dia ada tanda. Apa tanda dia? Tanda bawah. Ala. Ada harfu jar. Jadi kalau ada harfu jar, perkataan selepas itu isim lah. Sebab apa? Sebab dah ada tanda tu. Dia mesti majrur. Walaupun kita macam tapi lah kita punya kepala tu nak cakap macam gitulah kan. Tapi tak ada tapi lah. Maknanya bila ada harfu jar, Al-Quran tunjuk
Ada harfu jar tu, lepas tu isim. Untuk kita yang baru belajar ni, gitu dia dulu. Okey? Apa terjemahan dia? Mereka. Atas Atas mereka. mereka. Atas mereka. Betul. Naron. Isim. Isim. Tanwin. Sebab ada tanda Tanwin. tanwin. Naron. Naron. Terjemahan dia? Api. Api. Ataupun suatu api. Suatu api boleh. Kalau nak kata api je pun boleh. Jannatin. Tanwin. Dia isim sebab ada tanda yang jelas iaitu Tanwin. tanwin. Di bawah. Maknanya di baris tanwin tak kisah baris bawah ke asal dia tanwin dia tanda isim lah ya. Jannatin terjemahan dia syurga ataupun kebun-kebun. Kebun-kebun dalam Quran selalu dia terjemahkan macam itulah. Taman-taman ni sama juga boleh juga jadi jannah, boleh jadi kebun. Itu tengok pada orang yang mentafsir tu. Apa dia? Ya, boleh. Tak. Kucing saya kacau. Okey, kasayyibin. Kasayyibin. Ada berapa tanda isim? Dua. Ada ka, Dengan tanwin. Kasratan. kasratin. Okey, betul. Jadi terjemahan dia ka seperti sayyibin hujan lebat. Hujan lebat. Minas samai. Dua Mina. Ada berapa tanda? Ada tiga. Tiga. Satu mim. Lepas tu ada alif lam. Dan Tu ada. kasrah. Jadi terjemahan dia dari langit itu. Dari langit itu. Hujan Apa dia? Ada orang macam Hujan. bertanya. Kan? Tak. Ada Dari alif lam. langit. Absarihim. Sorry. Ada nampak tak tanda yang jelas? Kasrah pada pada ra tu. Absari betul. Ada dua isim. Bukan Ada dua ya. Ada Ada satu je. Ada dua isim tapi yang him tu ni orang dah darjah 3 lah tu masuk ni. Nak bagi tahu. Him tu memanglah kalau dah tahu dia isim lah. Kita belum belajar lagi tapi untuk yang modul yang hari ni kita belum sampai lagi. Cuma kita tengok tanda yang jelas absari saja. Jadi ri tu satu je tanda yang jelas. Yang him tu dia tak jelas. Frasa betul. Ni frasa nama. Apa terjemahan dia? Absari. Penglihatan mereka. Pelihatan mereka. Bagi mereka tambah. Okey, mutasyabihan. Tanwin. Kalau kita wakaf selalu orang ingat ni mutasyabiha, wakaf kan dia jadi mad akhir kan. Mutasyabiha. Oh, pasti dia ingatkan tu yang lagi satu lah macam home ke him tu. Tapi kalau orang yang tak pernah ada background tu, tak pernah ada tahu tu, terus dapat jawapan dia betul. Mutasyabihan tu nampak tanwin. Tapi kalau orang yang dah pernah belajar yang lebih tu nanti dia akan kata ni bukan. Ada yang bergaduh. Tapi tak, ni memang tanwin je, isim ya. Tu tanda isim. Dia maknanya jangan potong kat sini. Lepas tu dia kata tanda dia ni. Tak boleh. Ya, dia satu kalimah. Satu kalimah kataan. Betul, perkataan tu pun betul tapi sebab saya dia dah biasa. Ini pelajaran bahasa Arab. Jadi mutasyabihan jangan potong. Mutasyabihan ni maksudnya serupa. Yang serupa. Samaratin. Tanwin. Terjemahan dia sejenis buah. Kasiron.
Tanwin. 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 Terjemahan dia banyak. Yang Banyak. banyak. Boleh juga. Yang banyak. Banyak je pun tak apa. Al-haqu isim kan? Ya. Sebab ada alif Alif lam. lam. Alif Apa lam. terjemahan dia? Yang hak. Mana ada tanwin? Tak ada. Ada alif lam tak boleh ada tanwin. Ada jumpa. Kebenaran itu. Kebenaran itu. Kalau tak boleh terjemah, at this point don't worry lah. Kan teacher bagi jawapan tu, jangan terus rasa macam gerun lah, tak apa. Sebut je perkataan tu pun tak apa. Kenal je dulu pun, that is good. Masalan, Tanwin. Tanwin. terjemahan, Misal. misal sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan. Kalau misal boleh teacher. Sebuah perumpamaan. Boleh juga sebuah misal. Sebuah Misalan. misalan. Misal. Satu misalan. Misal. Kat Melayu apa? Jangan tambah permisalan pula lah. Sebab satu misal. Saya nak bawakan awak satu. Misalnya, dia cakap kan. Kalau orang Melayu cakap misalnya. Misalnya. Okey, fihi. Ada isim kat situ. Apa dia isim? Isim dia hi. Sebab ada harf jar. Jadi tanda isim dia terus kita tahu walaupun dia ni satu huruf je takkanlah dia kalimah. Takkanlah dia isim. Ya dia isim sebab ada tanda jar tu. Jadi terjemahan dia fi dalamnya ataupun di dalamnya. Kasrah bukan teacher. Tak. Jangan terus kata kasrah sebab nanti kalau lahu harfu jar lahu. Lahu dia tak baris kasrah. Dia bukan kasrah. Dia harfu jar je tanda dia. Okey. Kenapa dia tak mau memadam? Dah. Okey. As-samai Alif lam. Alif lam. Alif lam dan kasrah. dan kasrah. Kasrah. Terjemahan dia Langit langit itu. Kenapa saya tanya juga terjemahan? Kata nak suruh tengok tanda je. Suruh tanya juga macam mana ni. Sebab perkataan ni selalu kita jumpa. Selalu jumpa dalam Quran. Jadi it's nice lah. It's just nice the time for us to kenal lah pula. Apa yang selalu perkataan ni. Betul tak? Familiar sangat kan? Laju je nak jawab sebab dah tahu. Okey, dah selalu jumpa. Okey, fil ardi, apa dia punya tanda isim? Fi, harfu jar fi, alif lam dan kasrah pada dad. Okey, apa terjemahan dia? Di bumi. Jarang dengar pada bumi. Tengok konteks boleh. Kalau tengok setengah konteks tu boleh. Di bumi, pada bumi, dalam bumi. Itu. Kalau tak nak bubuk, tu nanti dulu. Belum masuk lagi pelajaran tu. Nafsin. Tanwin. Apa maksud dia? Nafsu. Suatu jiwa. Suatu diri boleh, jiwa pun boleh. Khalifatan. Tanwin. Fathatin. Jadi terjemahan dia seorang khalifah. Masuk khalifah ni sebenarnya pengganti. Seorang khalifah ataupun seorang pengganti. Boleh je. Kalau tak khalifah pun tak ada masalah. Lailatan. Lailatul Qadar. Kita selalu sebut Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Laila maksudnya suatu malam. Suatu malam Lailah. Ar-Rahimi. Alif lam je. Lagi ada apa lagi Kak Rosnah? Tanda dia? Tak ada. Satu. Pengasih. Kalau nama Allah ni Maha Pengasih. Maha Penyayang. Penyayang dengan pengasih. Sama kan? Ar-Rahman tak sama. Ar-Rahman pemurah. Ar-Rahim. Kita tak taruh yang. Boleh juga. Tapi tak apa. Nak letak boleh.
Sebab dia dah ada alif lam tu, saya dah buat huruf besar. Tu nantilah kita akan belajar kendian. Baik, ada soalan? So sekarang, bolehlah kita cuba kenal isim pula. Sebab pelajaran ni agak saya buat. Ada lagi, belum habis lagi. Lah, Ada, satu baris teacher. lagi. Baru ingat nak suruh buka Quran. Jahratan Tanwin. tanwin. Ni maksud dia apa? Nyata, jelas, ataupun kuat. Pernah tak, selalu tak jumpa perkataan ni? Jaharatul Jahar. Solat jahar. Solat jahar maksud dia? Orang selalu cakap Yang kuat. solat yang kuat, solat yang bacaan Dan dia kuat. pertama dan kedua tu dikuatkan. Dia bagi jelas semua orang dengar. Okey, tu solat jahar. Lawan solat jahar? Apa tu? Sir. Sir. Susah nak sebut kan. Sir. Secara rahsia. Khairun tanwin. Terjemahan? Baik. Kebaikan. Suatu kebaikan. Itu kebaikan. Rizqi. Isim ke bukan? Kasrah. Isim sebab ada kasrah. Rizqi. Terjemahan dia? Suatu rezeki. Ataupun rezeki je, tak payah cakap suatu. Sujadan. Dan tanwin. Ada tanwin. Tanwin. Maksud dia apa? Macam mana tak terjemahkan? Sujud. Tapi ni sujud ni bukan bersujud ke. Dia maksud menceritakan nama perbuatan tu. Nama position tu. Nama tu. Dalam keadaan. Yes. Jadi kita baguslah kalau kita tambah. Sebab kita nak nampakkan yang dia tu isim. So kita tambah dalam keadaan. Dalam keadaan. Itu nantilah. Tapi ni saya bagi tahu je. Dia bukannya bersujud. Sebab dia isim. Dia sedang sujud. Dia tak ada masa kan? Isim dia bukan fi'il. Sorry. Astagfirullahaladzim. Dia bukan fi'il. Dia isim. Jadi tak boleh dia maknanya bila kita jumpa perkataan ni, lepas tu tanda dia tu isim. Dia bukan maksud dia sedang sujud ke. Dia telah sujud ke. Bukan macam itulah. Dia maksudnya Keadaan sujud. dalam keadaan sujud. Bukan perbuatan. Bukan perbuatan tapi nama bagi perbuatan itu. Nama perbuatan. Nama Kata kerja. Teacher kalau dia bersujud tu apa kan? Mana tahu kan jumpa dia biasa. Nanti kita belajar yang warna merah tu ya. Tak sabar. Sabar. Nanti saya bagi tahu kenapa kena sabar. Ini sebab perintah Allah. Okey, nanti kita baca ayat tu sekejap lagi. Wahidin. Tanwin. Tanwin. Apa maksud dia? Satu ataupun tunggal. Bolehlah satu. Wahid. Nombor wahid. Orang cakap. Yang satu. Boleh juga. Tengok konteks. Kalau isim memang maksud dia Allah. Kalau dia cakap satu Malaysia. Ahad tu inilah ya. Ahad tu pun Ahad juga. Pun sama juga Ahad. Tapi ni satu. Ni satu bukan Esa. Satu. Nombor wahid. Ithnan. Thalatha. Okey, cuba kita tengok ayat ni. Sekejap nah. Surah 75. Sebab saya tak nak guna yang ada colour tu. Cuba kita punya. Dan lagi satu saya nak bagi tahulah tentang sedikit lah. Macam kata pasal sabar tu tadi, relax lah. Tak belum sampai. Jangan marah tahu. Tak. 75 ayat 25 ayat 16. Cuba cari isim dia dulu. 16, 17, 18, 19. Okey. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Okey. Jadi kita tengok kat sini dalam ayat 16 ada tak tanda isim?
Kita tandakan dulu tanda isim. B. Okey, bagus. Nak buat highlighter. B. Tanda isim. Maknanya he tu isim lah kan? Ada lagi? Ada satu lagi bihi lagi kat hujung. Dekat ujung. Bihi. Okey. Lagi? Okey, tak ada. Nampak macam tak ada lagi lah kan? Okey. Lepas tu ayat ke-17 tu ada tak? Alaina. Ala ni huruf jar. Jadi maknanya selepas itu isim. Okey. Lagi? Tak ada. Ni tak berapa banyak isim. Okey, tak nampak tanda lah. Bukan tak ada isim. Kita yang baru belajar ni, kita belum nampak tanda. Okey, yang lain yang dah pernah belajar tu, biar je dulu tengok kan. Kita diam. Okey, lagi? Tak ada. Nampak macam tak ada ni. Tapi rasa macam tahu ni. Lagi kat sini ada tak? Ayat 19 ada. Ayat 18 tak nampak tanda yang jelas. Ayat 19 ada. Tak ada. Alaina. Jadi ada tanda juga. Alaina. Maknanya na tu isim. Yang lain tu memang susah sikit nak nampak lah ayat ni. Tapi saya nak cerita pasal ayat ni. Maknanya he ni isim yang kita belum belajar. Tapi kita tahulah lepas B ada isim. Cuma isim ni kenapa tak ada Bukan sebab kasrah, tapi kita akan belajar nanti the next lesson. Dalam ayat ni Allah menyebutkan, maknanya Allah menegur Nabi SAW. Ketika tu, janganlah engkau gerakkan dengannya akan lidah engkau. Janganlah engkau menggerak-gerakkannya lidah engkau itu. Maknanya supaya engkau bersegera kepadanya. Engkau cepat kepadanya. Maksudnya apa? Kat sini Allah kata pada Nabi SAW, jangan gerakkan lidah cepat-cepat untuk menguasainya. Menguasai apa? Quran ni. Kita cepat-cepat. Kita nak buat tu nak segera. Macam jangan gopoh gapah lah dalam erti kata lain. Lepas tu Allah kata, ini kita dah belajar semalam. Ada perkataan yang kita dah belajar kemarin. Inna, sesungguhnya. Maknanya taukid. Sesungguhnya ala apa? Atas. Atas kami. Penghimpunan baginya dan bacaan baginya. Maksud dia apa tu? Sesungguhnya tanggungjawab kamilah yang menghimpunkannya dan juga membacakannya ke atas kamu, ke atas engkau. Ini ketika tu maknanya Jibril datang. It's only natural untuk suatu pelajar. Macam kita, saya pun pernah jadi pelajar. Takkan mungkin sekarang ni pun masih jadi pelajar. Kita macam panik. Kita selalu panic mode. Flight or fight. Selalunya flight, dia tak fight. Kan? Jadi kita nak cepat. Kita nak cepat. Kita rasa macam cikgu kita cakap laju. Kita rasa macam itulah. Jadi kita pun ikut saing-saing. Cikgu kita cakap, kita cakap. Cikgu kita cakap, kita cakap. Atau cikgu kita baca Quran, kita pun baca juga. Kita tak nak diam dan dengar. Kita macam susah sebab kita panik tu. Kita takut kita cikgu ke depan sangat, kita terlambat. Jadi perkara ni, apa dia? FOMO. Bukan FOMO. Tapi perkara tu berlaku kepada setiap penuntut ilmu tu. Maknanya kita sekarang ni ketika tu Nabi SAW sedang belajarlah daripada Jibril. Jadi macam kita pernah tak ajar budak kecil. Kadang-kadang kita baca, dia baca. Patutnya dia dengar dan kita baca, kita akan ulang macam tu kan. Jadi ini Allah memberi assurance. Allah memberikan jaminan. Sesungguhnya atas kamilah, tanggungjawab kamilah menghimpunkannya dan pembacaannya daripada himpunannya. Nak kumpulkan tu. Bukan kita, bukan pelajar. Maknanya bukan kau Nabi SAW, tapi kami. Bila banyak. Allah. Jadi Allah lah, Allah kata. Maka apabila telah membaca uli kami akannya, maka ikutilah oleh engkau akan bacaan baginya. Maksudnya apa? Bila kami selesai baca, kamu baca. Lepas itu, daripada situlah nanti akan dibantu lagi. Maknanya summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas kamilah penjelasan baginya. Maknanya tanggungjawab Allah jugalah. Yang tanggungjawab guru lah yang bagi penerangan, yang bagi pemahaman. Dekat situlah. So satu adab yang besar. Maksudnya Allah ajar. Maknanya only natural. Saya faham sangat. Kalau samalah juga. Saya pun pernah jadi pelajar. Dulu Nabi SAW pun bila kita nampak macam ni,
Dia bukan dapat perkara tu 23 tahun, 23 tahun. Dia bukan dapat sekaligus. Jadi it's okay. Maksudnya okay tu as in we understand. Jadi kita macam kena kita kena faham keadaan tu. Jangan keadaan nak tergopoh gapah lah. Jangan cepat-cepat. Relax, slowly. Ikut your own pace. Ikut apa yang Allah izinkan, insya-Allah. Don't worry, sabar. Kalau kita bergebut-gebut, nanti cikgu cakap kita terlepas. Macam itulah. Jadi perkara ni berlaku pada Nabi SAW. Dan tentulah kita lagilah. Kita mesti jadi macam itu. Mesti akan jadi. Macam Nabi tu dengan maksudnya kita kena beri perhatian dulu. Dia kata, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'iza. Apabila kami selesai membacanya, maka ikut lepas kami selesai. Jangan saing-saing. Jangan cepat-cepat. Nanti kalau saing-saing, tak dapat dengar. Siapa nak dengar? Siapa yang nak bercakap? Macam itulah erti kata lain. Tapi selalunya kalau kita baca sikit lagi depan ayat ni, selalu yang menyebabkan manusia ni, kamu memang suka, Allah kata. Yang ni bukan Nabi. Dan ni kamu semua. Kitalah sekarang. Bahkan tidak sekali-kali. Bahkan kamu sangat mencintai. Kamu sangat suka al-ajilah. Suka sangat nak cepat. Macam orang suka nak cepat, nak khatam, nak hafal Quran dalam masa 6 bulan. Macam itulah. Ada yang nak habis macam tu. Dia nak cepat. Nak pergi mana tak tahulah. Kan macam itu. Jadi Allah kata kerana apa? Watazarunal akhirah. Kerana nak tinggalkan akhirat tu. Nak cepat tu nak tinggalkan akhirat. Padahal tak boleh tinggalkan pun. Akan tetap menghadapnya. Jadi macam itulah. So kita ingat balik semula tujuan kita bila kita belajar ni. Tujuan kita tak ada lain sebab kita nak cari redha Allah. Kalau yang macam saya tu saya kata berlama-lama dengan Al-Quran tu. Tak apa, it's okay, take our time. I understand saya cakap. Tapi teacher ni buat 20 jam. Dia pun nak cepat. Bukan macam tu. Ni pelajaran tu. Mana pelajaran tu dah diatur. Macam mana pun mesti ada time kan. Cuma macam itulah sikap kita lah. InsyaAllah. Jadi sama-samalah kita ambil pelajaran. Dan kita cuba. Nanti kita bolehlah cuba. Yang satu skill baru ni iaitu kenal je dulu. Kenal isim. Cuba kenal isim pada mushaf latihan. Iaitu mushaf ni lah. Kita buat dalam Fatihah. Kita bolehlah buat soalan sendiri kan. Tanya diri kita, sebenarnya dalam Fatihah ni ada berapa banyak isim? Ada berapa banyak isim yang kita dah kenal pada hari ni. Kita boleh buat kiraan, kita boleh melalui tanda, cuba kira. Dalam ayat 1, jangan terus buat Fatihah semua. Buat ayat 1 dulu. Okay, ada berapa isim? Since kita dah kenal tanda tu tadi, kita bolehlah tanya. Berapa? Cuba buat. 1. Lagi? 2. Lepas tu? 3. Lepas tu? 4. Lepas tu move on pula ayat yang kedua. Alhamdulillah. Sambil tu baca. Bila baca tu kenal. Satu lesson, satu kerja. Satu lesson, satu tindakan. Yang jadi macam bukan masalah. Kekurangannya pada pelajaran yang tiap-tiap hari 1 jam ni, dia jadi macam banyak sangat nak kena buat kan. Kita banyak kerja kan hari-hari tu. Bila seminggu sekali pula masalah dia. Kalau seminggu sekali lama sangat pula. By the time dah sampai seminggu tu, buku tak pernah keluar pun. Kelas yang masa minggu lepas tu hari ni baru buka. Gitulah pula. Jadi apa pun maknanya kita cuba buat yang mana kita termampu. Paling tidak saya memang sukalah kalau kita fokus pada Fatihah je dulu. Jadi fokus pada Fatihah mungkin tak berat sangat. Sebab Fatihah ni yang paling wajib kan. Dia wajib kita baca dan kita faham. Okay, pindah pada ayat 2. Ada berapa isim? Ada 2. Okay, yang ni ada sambung. 5. Lepas tu, teruskan. 6 Allah. 6. Lagi? 7. Lepas tu, 8. Dengan mushaf. Ya? Sorry nak tanya. Kalau macam isim ni, Hafujah. Tapi Tanda masa kita baca tu, masa kita belajar awal tu kan ada satu lagi nasab. Yang an kan? Anna, inna. Tak mesti. Ya. Inna dan anna. Tak semestinya. Tapi bolehlah. Kadang-kadang tak nampak. Boleh cakap macam gitu. Tapi inna tu, kita ambil fokus yang ni je dulu.
Yang senang. Yang jar tu. Mm-mm. Yang Ya. jar ataupun yang ada alif lam yang hari ni lah. Boleh Sebab dia- kalau dia- nampak dia- silakan. Oh, maknanya yang tu dia macam kompleks sikit lah. Nanti ada boleh juga nak buat tapi nantilah kita buat yang ni dulu. Itu Baik. nanti. Tapi kalau Puan Zakia jumpa cuba nak buat kita betul pula nampak selepas tu isim. Sila tandakan je isim. Ni isim. Okey. Okey cuba ya. Thank you. Baik. Jadi untuk kelas hari ni cukup dulu setakat tu. Nanti besok kita akan sambung pada muka surat 18. Nanti saya akan recap juga sedikit tentang isim ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.